Kuih koci klasik. Kuih koci yang klasik ataupun original macam ni, yang plain macam ni, tanpa kita letak santan ataupun pewarna apa-apa. Okey, dulu pernah menjadi menu jualan saya. Okey. Hari ini saya kongsikan pada kawan-kawan cara untuk buat koci klasik ni. Jom saksikan video. Alhamdulillah kawan, inilah hasil kejadian kuih koci saya buat pada kali ni. Ni warna yang asli je ya. Cuma tepung pulut, tak letak pewarna, tak letak pandan. Okey, bila dia dah hampir pecah macam ni, bolehlah masukkan bahan yang lain. Saya guna juga gula merah macam ni ya. Setengah cawan macam tu. Masukkan. Dan gula putih 2 sudu. 2 sudu besar, okey. Cairkan dulu kelapa saya. Okey, dan saya letak daun pandan untuk aroma wangi. Dan sedikit garam untuk rasa-rasa lemak masin. Okay, dan saya gaulkan. Masaklah sehingga inti kita ni kering. Okey, kita renehkan dia sehingga betul-betul kering. Nanti dah ujung-ujung nanti baru masukkan sedikit tepung, okey. First kali saya suka tepung pulut 2 cawan. Ini cawan yang pertama dan ini cawan yang kedua. Masukkan ke dalam mangkuk yang besar. Kemudian saya suka tepung gandum setengah cawan. Masukkan garam. Saya masukkan 1 sudu kecil. Saya letak 2 kali ya. Masukkan air. Mula-mula saya masukkan 1 cawan air dulu. Dan kemudian gaulkan sehingga agak sekata. Dan kemudian saya tambah sikit lagi air. Dan saya gaulkan lagi. Sekarang saya nak aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan kita tu basuh bersih-bersih. Okay, bila kita aduk menggunakan tangan ni, kita dapat rasa kelembutan tepung tu. Okay? Kalau terlajak air, boleh je tambah sedikit tepung pulut. Sampailah adunan tu jadi macam ni, bersih. Tepi-tepi mangkuk tu dah bersih macam tu. Okay, kita cuba cubit sikit. Kalau boleh dibentuk macam tu, kira dah okey. Okay, dan siaplah adunan kita ni. Adunan kuih koci. Alhamdulillah. Sekarang bolehlah kita siapkan cari daun pisang untuk membungkus. Ni saya ambil daun pisang belakang rumah saya je kawan. Ini pisang lemak manis ya. Pilihlah daun yang agak-agak lebar dia tu sesuai untuk kita bungkus kuih koci. Kemudian saya layukan daun tu
Okey, layukan dekat tempat yang tengah tu je, sebab yang hujung tu kita tak nak guna sebab dia agak kecil di hujung tu. So saya start layu daripada yang di tengah tu. Dah siap layu tu, barulah saya cuci bersih dan kemudian lap, kemudian potonglah daun tu ikut saiz yang kita nak tu. Potong daun tu agak-agak saiz sejengkal tangan kita ni lah. Okey, sejengkal. Okey, dah siap daun kita ni. Jom kita mulakan membungkus kuih koci. Okey, untuk membungkus ni, mula-mula saya ambil dulu adunan ni sedikit dan bulat-bulatkan dulu ikut saiz yang saya nak tu. Rasanya kalau jual tu, kalau timbang mungkin dalam 30 gram macam tu lah. Okey, tapi saya tak timbang pun sebab ni untuk makan sendiri je. Tapi kita buatlah saiznya agak-agak sama. Okey, so bulatkan dulu macam ni kesemuanya. Okey, ini adalah rupa inti yang saya buat. Okey, dan nanti inti ni saya terus je masukkan ke dalam kuih koci tu menggunakan sukatan sudu ni. Ambil dough yang kita bulatkan tu dan saya lepaskan. Kemudian masukkanlah inti lebih kurang 1 sudu teh macam tu. Ikutlah nak letak banyak, tapi nanti macam susah sikit nak tutup ya kalau tak penuh sangat. So agak-agak je, janji kita boleh tutup dia dengan kemas. Kemudian kita tutup macam tu. Okey, dan bulat-bulatkan semula macam ni. Dan saya buatlah kesemuanya, letak inti dulu. Okey, letakkan inti 1 sudu teh. Tekan-tekan sikit supaya senang kita nak tutup nanti. Ada orang suka bulat-bulatkan dulu inti tu, tapi saya tak ya. Saya ni jenis yang tak berapa rajin sangat. So saya terus je masukkan guna sudu. Buat kesemuanya sehingga habis adunan kita tu. Sekarang jom kita bungkus kuih koci. Mula-mula saya sapukan dulu minyak pada daun tu dan kemudian bentukkan kun daun tu macam ni. Okey, ni kuih koci yang telah saya buat inti tu tadi. Ni saya dah lipatkan macam ni dan masuk di tengah. Okey, lipat di sini. Lipat 2. Dan masukkan. Dah lama tak buat kuih koci. Dah lupa kan. Okey, dan hujung ni potong. Letakkan minyak. Kemudian lipat. Okey, kemudian saya lipat. Letak koci di dalam. Ini sorokkan. Dan masuk ke dalam. Alhamdulillah kawan. Dah siap saya bungkus kuih koci saya ni. Dapat 17 pieces ya. Sekarang boleh panaskan air kukusan. Kemudian kukuslah sehingga masak 15 ke 20 minit. Alhamdulillah. Alhamdulillah air kukusan saya tu dah mendidih. So kita letaklah kuih kukus kita ni. Saya tutup. Kukus 15 minit ataupun sehingga masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kuih koci saya dah masak. Okey, tunggu sejuk dulu baru review. Alhamdulillah. Okey, sekarang kuih koci saya ni dah agak sejuk. Jom kita try buka satu tengok.
Alhamdulillah kawan, inilah hasil kejadian kuih koci saya buat pada kali ni. Ni warna yang asli je ya, cuma tepung pulut, tak letak pewarna, tak letak pandan. Ni saya cuba bungkus cara lipat tepi kiri dan kanan tu. Sebenarnya saya tak mahir sangat kawan cara lipatnya macam ni. Tapi saya suka tengok kuih koci yang berbungkus macam ni. Nampak comel dan kemas je. Tapi itulah tak biasa buat kan. Jadi tangan agak kekok sikit untuk bungkus. Tengoklah tu terkial-kial. Rupa-rupanya saiz daun memainkan peranannya. Saiz daun dengan kuih koci kita tu kena betul-betul tepat. Barulah kita boleh bungkus dengan cantik. Macam ni pun agak renggang sikit, macam terkeluar sikit kuih koci saya tu. Tapi boleh lah ya kawan. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung video. Sekian dulu perkongsian saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kuih koci klasik. Sampai jumpa lagi dalam video. Okey, jika ada sebarang komen, boleh komen di bawah ya. Bye. Terbaik.